يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era digitalisasi ni sekarang ni cabaran sangat mencabarlah kepada generasi anak-anak muda kita. Lama sekali pada saya dari segi era internet ni lah, mana penggunaan gadget. Kadang-kadang kalau tanpa kawalan, perkara tu dia tidak boleh dikawal sepenuhnya oleh guru-guru dan ibu bapa lah. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena kawal penggunaan gadget untuk anak-anak ni lah. Dan pada saya yang pertama yang tu, yang kedua cabaran pada anak-anak untuk mencontohi akhlak Rasulullah ni ialah kawan-kawan lah. Kalau tak pandai pilih kawan, kesan dia sangat besar lah. Jadi kawan-kawan sangat penting lah pada anak-anak generasi sekarang ni, untuk dia memilih kawan yang betul-betul boleh membawa mereka ke arah jalan kebaikan lah. Dan yang ketiganya, dari segi ibu bapa lah. Ibu bapa sendiri kena daripada awal lah, anak-anak kecil ni dah kena tanam akhlak Rasulullah ni. Kita tidak boleh kita lewat bermula daripada awal lah, kita kena tanam akhlak Rasulullah. Jadi pembacaan cerita sirah Nabi ni daripada awal kita kena ajarkan kepada anak kita supaya mereka dapat ketahanan mental yang kuat bila dapat belajar sirah dengan penuh mendalam lah maknanya, ya. Jadi saya rasa itulah tiga yang betul-betul menjadi cabaran lah kepada anak-anak kita pada masa sekarang lah. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam lindungan Allah lah. Yang paling penting sekali kekebalan ketahanan dari segi keimanan lah, mesti diserapkan daripada awal, supaya bila mereka berada di alam yang lebih mencabar, dia orang dah bersedia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ini dikirakan mendapat sokongan yang baik daripada semua pihak, terutama sekolah SMA DK sendirilah. Begitu memberi komitmen yang saya rasa inilah kali pertama berlaku di sekolah ni lah. Di sekolah ni daripada anggota Kelantan 3. Selama sekolah ni wujud, inilah kali pertama mana sambutan bagi Rasul disertakan.